pasal reban ayam, iaitu kita nak buat jaring kat reban ayam ni untuk tutup sebelum kita orang beli ayam lah. Bukan apa. Ini cara kita mengikat. Okay, ini proses yang dah siap. Ini reban kita dah siap. Dekat sini akan letak ayam, tapi bawah ni belum siap lagi lah. Antara nak simen atau tak, nanti tengok macam mana family saya. Ini suasana reban untuk bahagian luar lah. Okay, ini suasana reban. Sudah siap. Dah boleh letak ayam kampung dengan ayam bandar, ayam telur. Tengok ayam apa nanti kita akan letak. Kalau ada ayam, nanti saya akan buat video ayam pula.